为纪念卡蒂尼日与世界地球日，居港开心学校举办了学生参与表演与竞赛活动，展现创意与热情。精彩纷呈的舞台演出与学生们的高涨的参与热情，使这一时刻不仅仅是一场庆典，更成为表达与启发的舞台。为纪念卡蒂尼日和地球日，居港开心学校于2025年4月20日星期日，在居港市一座购物中心举行了丰富多彩的艺术表演及各类有趣的活动。本次活动内容包括歌唱比赛、填色比赛、绘画比赛、诗歌朗诵以及展示印尼各地区传统服饰的时装秀。从幼儿园到高中，居港开心学校各个学段的学生都积极参与，现场气氛热烈，充满活力，为这次庆典增添了不少色彩与意义。印尼居港开心文化教育基金会副代表美蒂表示，这次活动旨在为学生提供展示才华与能力的舞台，让他们有机会在公共面前发光发热。Kita berharap bahwa anak-anak kita bisa dilihat oleh masyarakat umum ketika mereka menampilkan bakat dan kemampuannya. Dan ini juga merupakan salah satu apresiasi untuk para peserta didik kami agar mereka juga lebih pede, ya, lebih percaya diri untuk tampil di depan umum. Karena kalau kita hanya adakan di sekolah, maka anak-anak kita udah terbiasa bahwa mereka tampil untuk dilihat oleh teman-teman dan sama gurunya. Kalau kita di tempat umum, tentunya akan dilihat oleh orang tua, oleh guru, temannya, dan juga masyarakat yang dari luar sekolah. 居港开心学校举办的卡蒂尼日庆典，不仅是对这位民主女性英雄的纪念，更是一种激励，激发年轻一代内心对女性解放精神的认同与热情。Lutfi Paltivi